Ustaz adalah pembebasan api neraka, kemestahan, ketakmakan kami. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengungkapkan, perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu adalah ubat. Jangan terlalu banyak mengingati manusia kerana itu adalah penyakit. Renung-renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, salam Ramadan. Alhamdulillah. Syukur kerana saya Samsul Bat sekali lagi diberi peluang untuk bersama dengan anda semua di dalam saluran TVS di rancangan Bual Bicara Santai Debat Ramadan. Debat Ramadan membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan Ramadan yang mana dekat dengan hati kita semua. Dan seperti biasa, saya tidak bersendirian, yang mana hari ini saya ditemani oleh seorang pencipta lagu, penulis lagu, penyanyi, pelakon, pengacara dan juga aktivis kemanusiaan Malaysia. Tak lain tak bukan, itulah dia, Hazwani Helmi. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat. So, macam mana dengan Ramadan? Ramadan tahun ni, Masya Allah, kalau ikutkan kita ada latihan intensif untuk persiapan Global Smoke Flotilla. Jadi dalam masa yang sama juga, Ramadan tahun ni dia lebih kepada perasaan yang sebab lah. Sebab kita tak tahu macam kalau untuk GSF 1.0, Alhamdulillah kita selamat kembali ke tanah air. Tapi untuk 2.0 ni, Wallahu'alam. Sama-sama, belum tahu lagi. Serah pada Allah Ta'ala. Jadi tentang apa ni, ada tak cipta lagu untuk Ramadan? Oh, Masya Allah. Itu idea menarik mungkin untuk Ramadan tahun depan, insyaAllah. Kalau boleh cipta tu lebih-lebih lah untuk saya satu Ustaz yang sesuai dengan suara saya kan. SD bahagian rap lah. Saya bahagian cakap je. Oh. Rap pun tak cakap aja macam tu kan. Macam tu kan. Jadi aktiviti kemanusiaan yang Hazwani jalankan bulan Ramadan ni ada tak? Untuk Ramadan tahun ni, kebiasaannya kita biasanya ada sebelum ni dan tahun ni pun insya-Allah dalam perancangan juga. Cumanya mungkin jadual tu padat lebih kepada latihan intensif preparation tu. Tapi mana yang ada NGO panggil, insya-Allah biasa kita akan hadirilah, insya-Allah. Baiklah, mudah-mudahan. Jadi apa topik yang nak kita bincangkan hari ini, Hazwani? Masya Allah, betul-betul. Saya datang sini sebenarnya nak menadah ilmu daripada SD sebenarnya. Sebab dalam perjalanan hidup kita ni kan mesti ada ujian. Betul. Jadi sampai setahap tu yang kita rasa hampir nak putus asa. Jadi sebab tu topik kita pada hari ini, jangan putus asa dengan Tuhan. Tapi itulah nak tahu juga SD nak kongsi apa pasal topik kita hari ini. Sebenarnya kita nak bincangkan tentang ujian lah. Ujian, dugaan yang datang dalam hidup kita ni menyebabkan biasanya manusia biasa ni kadang-kadang mudah rasa down. Betul. Kan mudah rasa putus asa. Jadi kita kalau boleh nak mengelakkan diri daripada rasa putus asa tu sebenarnya. Kita frust boleh, kecewa, sedih tu biasa. Tapi jangan sampai kita putus asa. Oh, Masya Allah. Itu yang kita nak dengar tu. Tapi bila SD sebut tentang putus asa tu kan, tiba-tiba terfikirlah macam putus asa ni memang membahayakan diri kita. Maknanya dalam Islam tu memang tak boleh langsung ke ataupun macam mana sebenarnya? Memang sangat membahaya. Malahan kalau kita tengok betapa orang yang putus asa ni mudah berdosa. Sebab apa? Sebab bila dia putus asa ni, dia putus asa dengan rahmat Allah, maka dia tak nak berharap dah pada Allah Ta'ala. Sebab dalam hidup kita sebagai seorang Islam ni, dia antara, orang kata apa, berdoa dan juga berharap. Kita berharap juga kepada Allah Ta'ala. Kita rendah diri. Kita rasa kita ni kecil, kita ni banyak dosa. Tapi kita tak boleh putus harap. Tetap nak berharap agar Allah bagikan kita, ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, ya Allah. Tapi masa yang sama aku nak syurga. Macam tu. Maknanya kita berharap pada Allah Ta'ala. Pada siapa? Allah rindukan doa-doa kita sebenarnya. Allah tunggu bilalah dia ni nak doa ke aku. Kenapa dia ni tak nak doa dengan aku? Antaranya. Itu pertama. Kedua, putus asa ni boleh menyebabkan manusia itu mudah menjerumuskan diri dengan dosa. Sebab dia rasa apa? Yalah, aku ni banyak dosa. Tentu tak diterima dah ibadah aku ni. Macam tu. Jadi aku ni apa, kalau aku buat apa pun bukannya Allah terima pun. Dia rasa dia tak adalah excited dia nak ibadah macam orang lain. Kalau kita tengok kan, dia kata lebih baik bila dia dah tak berharap pada Allah Ta'ala, dia kata tak apalah, baik aku kawan dengan orang lain. Ada orang tu cakap apa, aku jadi baik pun salah, jadi biarlah aku jadi jahat, senang, dia kata. Jadi aku akan kawan dengan orang macam ni kan, dia orang yang lebih menghargai aku, sedangkan kan rahmat Allah tu
luas untuk kita semua. Itu antaranya. Nak tahulah juga macam mungkin SD kan banyak berjumpa dengan orang. Mungkin melalui luahan-luahan mereka tu selalunya apa kebiasaannya bentuk putus asa yang berlaku kalangan masyarakat? Di kalangan masyarakat kita, pertama dia ada hasrat. Ada apa-apa yang dia nak, dia berdoa kepada Allah. Tapi bila dia tak dapat, yang dia putus asa lah. Puas dah, aku macam-macam doa aku buat dah. Macam tu juga. Aku nak sangat, contoh aku nak sangat kahwin dengan dia. Sudahnya dia kahwin dengan orang lain, contoh kan. Doa aku tak dimakbulkan. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang yang beriman pada Allah SWT, dalam bab doa ni kita kena tahu ada 3 perkara. Pertama, Allah bagi sama macam yang kita minta. Kedua, Allah tak bagi sama, Allah bagi lagi baik lagi. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala tak bagi atas dunia, Allah bagi untuk kita akhirat nanti. Macam Hazwani, dia terdedah lah. Dia pergi ke Gaza kan. Dia tengok macam mana tentera-tentera Islam Palestin ni. Kan bila orang cakap kan, ni kamu berjuang, berperang, beria-ia ni. Kan, kenapa kamu sungguh sangat? Bukannya kamu boleh menang tak? Kami akan menang, dia kata. Bila tanya, bila? Soon, dia kata. Tak lama lagi, dia kata. Dengan tahap macam ni pun dia kata, tak lama lagi dia akan menang. Itu sebabnya bezanya tentera Islam ni kan. Kita tengok kan. Maknanya semangat macam tu lah. Maknanya dia tak putus asa. Kita ni baru sikit dia putus asa. Mereka menghadapi pelbagai lagi ujian. Kadang-kadang kita tak dapat sesuatu kita nak. Allah ajar kita, Nabi pun ajar kita. Barangkali kamu suka sesuatu tapi dia tidak baik buat kamu. Dan barangkali kamu tidak suka sesuatu, rupanya ia baik buat kamu. Yang itu kita kena faham. Dalam Islam ni kita kena beriman, yakin. Kalau dah rezeki tu tak salah alamat, insya-Allah. Dan Allah bagi yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita pernah dengar kan ayat, kenapalah ni kalau kita tengok kan, kenapalah Azwani kan, dengan sahabat-sahabatnya pergi ke misi bantuan kemanusiaan ni. Kenapa? Untuk apa? Kan? Sebab itulah kita dengar hadis Nabi sebut, tangan ni di atas, bebek pada tangan di bawah. Memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Kita jarang, memang tak pernah dengar menerima lagi baik daripada memberi sebenarnya. Tak. Tetap memberi lebih baik daripada menerima. Jadi dalam kehidupan kita macam itulah. Beri selagi mana kita boleh beri atas nama Allah, tentang apa yang kita patut terima, serahlah pada Allah untuk tentukan yang terbaik buat kita. Wallahualam. Betul lah. Sebab macam bila Ustaz sentuh tentang SD yang sentuh tentang Palestin, memang betul lah sebenarnya mereka ini memang kalau mereka adalah keyakinan tu, walaupun kita sendiri kat Malaysia ni kan kita rasa penat berdoa, kita yang rasa nak give up. Masya Allah. Tapi sebab pasal give up ataupun putus asa ni kan. Tapi itu membuatkan kita jadi macam lebih putus asa dengan Tuhan berbanding dengan diri sendiri. Jadi pandangan SD macam mana? Kenapa benda tu kita lebih mudah putus asa dengan Allah berbanding kita putus asa dengan diri sendiri? Sebenarnya kalau kita tengok kehidupan kita ni, diri sendiri ni, fizikal kita nampak diri kita. Kita gerakkan tangan kita. Kita jalan, kita pergi, kita tengok sana sini, kita nampak. Dan malahan dengan manusia lain pun kita tak putus asa. Kita masih bercakap, boleh tak tolong? Tolonglah, bolehlah, tolonglah. Tetapi Allah Ta'ala ni tak nampak. Nak nampak tu dengan mata hati kita. Hanya orang yang beriman, yang yakin saja akan sentiasa, ya Allah, aku tahu ya Allah kau bagi yang terbaik. Ya Allah, ni ujian ni pun tersebabkan alangkah menakjubkan umatku, kata Nabi, apabila diberikan nikmat dia bersyukur, dan bila diberikan ujian dia bersabar. Makna kata bukannya benda-benda biasa sebenarnya. Bila diuji ni kita boleh bersabar lagi dengan Allah Ta'ala, tak putus asa. Kan sebab macam kita, macam contoh kita nak, contoh saya nakkan sesuatu daripada Azwani. Azwani tolonglah Azwani. Azwani kata tak boleh lah. Tak. Kalau tolonglah. Engkau je boleh tolong ni. Kita makan besar sebab kita nampak kita boleh. Tak putus asa tu, konsisten sebab nampak. Tapi Allah ni nak pandang tu dengan mata hati. Keyakinan tu dengan iman. Bukannya kosong. Tu sebab kalau orang tu kosong, keimanan dia tak ada, dia kata tak payahlah, semayang pun minta macam mana pun kan, dapat apa tak dapat apa pun. Hidup aku macam ni juga. Dia membaca rezeki tu di sudut yang sangat sempit. Itulah sebabnya manusia lebih mudah putus asa dengan Tuhan berbanding dengan diri sendiri. Maknanya kita ni memang betul lah, kita nampak yang benda yang tangible, benda yang nampak baru kita yakin. Sedangkan sebenarnya susunan Allah bagi ujian kat kita ni adalah itulah dia. Macam mana dalam keadaan Allah belum bagi tu tapi kita tetap yakin dekat Allah kan. Okey, bila kita sebut tentang ujian ni kan, pasti ada satu perkara titik terendah dalam hidup kita ni. Jadi kalau SD tengok ni kan, selalunya apa punca buatkan orang rasa nak putus asa? Adakah disebabkan kegagalan yang berulang-ulang ke? Ataupun doa macam tadi sebutkan, doa banyak kali Allah tak mabulkan. Adakah sebab itu ataupun ada lagi sebab lain? Sebab yang paling utama saya nampak adalah iman. Iman dalam diri kita. Iman dalam diri kita ni kan, surut
surut, kejap pasang, kejap surut, kejap naik, kejap turun kan. Jadi iman ni perlu kita, orang kata, kita semai. Kita cari dengan ilmu, dengan berjihad. Yalah, kalau kita, ramai orang Malaysia masih tak faham lagi Hazwani ni kenapa sibuk dengan pergi tu. Kau dah tahu hari tu dah kena cekik dah. Dah kena sungkup kepala dah, tak nampak apa dah. Kan? Tapi kenapa dia pergi lagi? Sebab ada satu kekuatan, mudah-mudahan kan kita sebut keimanan, percayanya kita kepada Allah Ta'ala takkan jadikan satu perkara perjuangan kita tu sia-sia. Ada benda Allah Ta'ala akan. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, 5 perkara ni kita kena masukkan dalam hati kita. Pertama, sabar. Sabar kena ada. Kedua, syukur. Allah bagi rezeki kat aku boleh dengan kesihatan, kekuatan tubuh badan aku dapat pergi bantu bantuan kemanusiaan ni. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu perkara. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam tak rasa tawar. Jadi kita rasa, ada benda Allah nak bagi kat aku ni. Keempat, redha dengan ujian dan dugaan. Redha ni makna kata, kita terima kita Tuhan dengan hati yang ikhlas. Dan yang kelimanya, ikhlaskan hati kita. Hanya orang ikhlas yang boleh buat benda yang Hazwani buat ni. Allah. Dengan sahabat-sahabat ni. Kan? Hanya dengan keikhlasan saja kita boleh berjuang sampai begitu rupa. Jadi makna kata dalam keadaan tu titik terendah yang ada dalam hati kita kena pasakkan dalam hati kita ni sabar, syukur, hikmah, redha dan ikhlas. InsyaAllah walau apa juga ujian yang mendatang, tak kira lah kan, doa tak dimakbulkan, kegagalan berulang kali, tak apalah. Itu sebab kalau kita tengok kan, ada orang berniaga berkali-kali, meniaga gagal, tapi dia tak betul asa. Kalau betul asa, dia tak boleh nak teruskan hidup ni macam mana. Kan? Survival kehidupan. Tak boleh ini kita buat cara ni, tak boleh ini buat cara ni. Berlapang dada. Jadi, debat Ramadan mantap tak penjelasan SD tadi? Mantap. Jelas ke tidak? Jelas. Alhamdulillah. Jangan ke mana-mana, kita berehat dulu. Jumpa selepas ini dalam debat Ramadan. Debat Ramadan. Alhamdulillah. Dari Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor, Duri Ehsan, Ramadan kita raikan dengan penuh santai dan ceria. Jom kita sambung dengan topik perbincangan kita, jangan putus asa dengan Tuhan. Kali ini saya pula nak tanya ke Hazwani ni. Berkaitannya, kita tahu Hazwani kan sentiasa terlibat dan biasa terlibat dengan misi kemanusiaan, terutamanya di Palestin. Kita tengok rakyat Palestin ni hidup dengan serba kata mencabarnya, menderita tekanan, kehilangan orang tersayang dan sebagainya. Tapi mereka masih tidak berputus asa dengan Tuhan. Jadi bagaimanakah Hazwani melihat rahsia kekuatan iman mereka sehingga mereka boleh bertahan seperti itu dan tidak putus asa sama sekali dengan Tuhan? Oh, Masya Allah. Terima kasih SD atas soalan yang memang sebenarnya bila kita sampai dekat Palestin ni, dia jadi satu suasana yang berbeza tau. Dia macam umpama kalau kita pergi Tanah Haram, kan ada vibration yang buatkan kita rasa macam aura dia lain. Palestin pun sama juga. Kita masuk je tanah Palestin tu rasa tenang sangat-sangat. Dan saya pun mencari juga jawapan, apa yang membuatkan tanah Palestin ini rasa tenang, kenapa orang-orang Palestin ini kuat. Rupa-rupanya ada satu hari lah, sebab teringat dekat masjid ni teringat ada satu kisah masa tu hari Jumaat. Masa hari Jumaat, waktu tu kami pergilah masjid dengan kakak saya lah, Heliza Helmi masa tu. So dekat ruang wanita, banyak budak-budak kecil, termasuk kanak-kanak kecil, gadis-gadis, budak lelaki pun ada. Dan kami mencari juga mana maknya. Cari-cari, kebanyakannya tak ada. Lepas tu kami pun bertanyalah dekat anak-anak kecil tu, tanya, mana mak ayah kamu? Dengan senyuman yang paling manis, diorang cakap, mak ayah kami dah pun syahid. Terdiam kami terfikir apa tahu yang terkejutnya sebab macam mana anak-anak kecil ni pergi ke masjid tanpa diminta, tanpa ada pantauan mak ayah. Maknanya jiwa mereka sendiri tu dekat dengan masjid. Jadi rupanya resepi mereka kekuatan iman tu daripada kecil. Mereka kejut anak-anak ni bukan sebab nak pergi sekolah, tapi mereka kejut ni bangun untuk solat subuh. Sebelum tidur mereka akan suruh dulu baca surah Al-Mulk. Jadi kekuatan mereka tu sebenarnya adalah dilatih untuk buat apa saja kerana Allah. Lagi satu SD, mereka ni
mindset diorang ni adalah begin with end in mind. Maksudnya mereka kalau kita letak matlamat kan, kita akan start with beginning dulu. Contoh pergi sekolah, kenapa pergi sekolah? Sebab dah dapat keputusan cemerlang. Kenapa dapat keputusan cemerlang? Untuk dapat kerja yang bagus, masuk universiti bagus. Barulah kita fikir pasal kematian kita, ending kita macam ni. Tapi mereka tak. Mereka fikir macam mana aku nak syahid. Lepas tu baru dia akan fikir backward. Oh, kalau nak syahid, aku kena hafaz Quran, aku kena mengaji, aku kena hormat ibu bapa. So itu yang membuatkan kekuatan mereka ini luar biasa. Tak kala ujian yang dah hampir 80 tahun, tapi mereka tetap kuat sebab mereka tahu dunia ni hanya persinggahan. Syurga yang selama-lamanya. Jadi dekat situ kita boleh lihatlah, iman ni dibina atas keyakinan, bukannya keadaan. Kalau iman dibina atas keadaan, maka bila kita susah, kita dah tak beriman lah. Habislah kita. Kan, habislah ni tentera semua nak bunuh aku ni, dah tak ada harapan dah kan. Jadi kalau kita tengok macam mana Masyitah tukang sisir rambut anak Firaun kan. Macam mana dia kalau keadaan macam mana pun sampai nak bunuh ahli keluarga dia, tak, dia kata dia tetap beriman pada Allah Taala. Itulah Tuhan kami. Itu Tuhan aku, Tuhan kita semua, dia kata gitu kan. Sampailah anak yang kecil, bayi pun boleh bersuara kan dengan izin Allah. Dia kata, oh janganlah kau gundah wahai ibuku, sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Jadi itulah keadaan ni. Dia boleh fikir syahid dulu tu sebab fikir syahid ni syurga, tak ada cerita lain dah. Tak ada roadblock dah. Masuk syurga terus. Itulah keadaan kelebihan yang Allah Taala berikan. Dan begitu juga makna hidup yang jelas. Makna bila kata tadi kan, dia target memang nak syahid, jelas. So apa pun berlaku, kalau setakat ni mati, potong tangan, hancur separuh badan, tak apa, mati. Kan? Dah selesai dah urusan dekat dunia ni. Kan? Dunia pun sementara, sampai masanya dunia pun akan musnah. Kan? Walaupun tak musnah sekarang, dia akan musnah juga nanti. Tu. Kemudian ketiga, konsisten hubungan rohaninya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia cerita tadi macam mana dia boleh konsisten surah Al-Mulk, solat, kan? Ada yang hafaz Quran. Jadi ini adalah satu semangat yang menggambarkan orang kata manifestasi keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita tengok sabar yang aktif, bukannya pasrah berserah aja. Sabar ni maknanya bukan sabar menunggu, tapi sabar tu tetap bertindak, tetap mempertahankan. Kan apa macam kita dalam Ramadan lah, bukannya sabar ni nunggu buka puasa, tak, tapi kita tetap berusaha menambah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita tak segan bertemu dengan Allah SWT. Dan begitu juga pengajaran untuk kita semua adalah mereka tidak putus asa dengan ujian yang berat. Ni kan pula kita dengan ujian, setakat ujian lapar, setakat ujian orang tak nak kawan dengan kita, setakat ujian apa orang kata tak ajak kita makan sesama. Kan, ujian alamak, habis pula roti john ni. Kan, geram, marah sangat kan. Jadi tak sepatutnya lah. Sepatutnya kita lebih kuat lagi dalam menghadapi apa juga ujian yang mendatang. Wallahualam. Baik, Sri, kita rasa ada yang macam nak menanyakan soalan. Mungkin kita nak rekan siapa yang nak tanyakan soalan? Silakan. Soalan saya, bagaimana kita nak mematikan suara hati yang sering membisikkan bahawa dosa-dosa kita terlalu besar untuk dimaafkan? Terima kasih. Itu biasa tu, rasa-rasa macam tu. Betul? Kalau kita tengok dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah beritahu, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim", wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nak bagi tahu kita betapa Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Allah nak ampunkan dosa-dosa. Cuma kita yang tak minta. Cuma kita ni putus asa. Kan? Sebenarnya kita kena faham. Yang pertamanya, putus asa daripada rahmat Allah ini datangnya daripada bisikan yang menyesatkan. Dan bukannya petunjuk daripada Allah SWT. Ni Allah Ta'ala beritahu, engkau ni habislah, Allah tak ampunkan dosa engkau, tak. Sebenarnya bisikan yang menyesatkan yang kita bincangkan tadi. Macam ni syaitan ni tak pernah putus asa kan. Begitu juga kita kena bezakan rasa bersalah dengan putus asa. Rasa bersalah itu normal. Kita buat salah, aku berdosa ya Allah. Mudah-mudahan dengan rasa bersalah tu menyebabkan kita ingin menjadi lebih baik lagi. Bukannya terus tenggelam dengan dosa tu. Aduh, aku buat salah, tak apalah, nak buat macam mana kan? Dah terbuat. Allah. Halang-halang, move on je lah, teruskan je lah. Kan? Kemudian begitu juga pegang janji Allah, bukan emosi sendiri. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia. Ini adalah fakta akidah. Kan? Walaupun dosa kita sebesar bangunan masjid ni, tapi keampunan daripada Allah adalah seluas alam yang terbentang luas. Dan begitu juga fokus pada arah, bukannya sejarah. Fokus pada mana kita nak pergi lepas ni.
Kan? Dan jangan kita fokus pada sejarah. Sejarah banyak, aku buat salah ini, aku buat salah itu. Dulu aku mencuri, dulu aku menipu orang, dulu aku buat macam tu, macam ni dan sebagainya. Kalau kita fokus pada kesalahan-kesalahan dan dosa kita buat, maka kita tidak akan boleh ke depan lagi dah. Dan sepatutnya kita ke depan buat yang terbaik, apa yang kita ada. Saya tengok kata-kata Ali Falsafah, dia kata apa? Semalam tu ibarat cek tenang. Cek tenang ni tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baik. Kita Allah dah bagi kita nyawa hari ini. Allah bagi peluang beribadah pada Allah Taala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan begitu juga kan, taubat berulang-ulang, dan caranya adalah kita selain pada bertaubat berulang-ulang, kita orang kata apa? Kita mesrakan lagi, murnikan lagi dengan kebaikan-kebaikan yang berurusan. Kalaupun tak boleh nak pergi ke apa kata misi bantuan kemanusiaan macam yang Hazwani buat ni, kita buatlah bantuan kemanusiaan dekat rumah kita. Kan, bantuan kemanusiaan kadang dekat dalam taman perumahan kita pun ada yang tak makan. Nabi kata apa? Tidak beriman seseorang itu dengan tahap dia berada dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya berada dalam keadaan lapar. Kita tak tahu, kadang ada yang susah. Ada yang ibu tunggal, rupanya pagi raya dia makan nasi goreng je. Sebab tu je yang dia boleh masak kan. Kita ni dengan ketupat, dengan rendang, dengan lemang dan sebagainya. Contohnya, sentiasalah memikirkan kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat dengan membantu orang yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah kadang-kadang kita bantu-bantu orang pun kadang kita tengok juga ada yang dekat-dekat dengan kita tu, saudara mara pun kita tak tolong kan. Kita dalam bulan Ramadan ni beramal, buat benda-benda baik kan, tolong, bantu-membantu. Bukan semua orang bernasib baik seperti kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, termasuklah penonton-penonton di rumah yang sedang mengikuti saluran TVS ini. Jadi nampak masanya kita dah kena berehat kan ni kan. Jadi insya-Allah banyak lagi yang nak kita bincangkan, banyak lagi yang nak kita kupas dengan tajuk kita jangan putus asa dengan Tuhan. Jadi insya-Allah debat Ramadan Kena dicari. kita jumpa lagi selepas ini. Fakta menarik tentang Ramadan, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji bersama denganku. Masya Allah. Dan ada 4 lagi kelebihan bila kita menunaikan umrah pada bulan Ramadan ni. Antara yang pertama adalah ganjaran bila kita solat di Masjidil Haram ni bersamaan dengan 100,000 kali ganda berbanding dengan solat masjid lain. Masya Allah. Yang kedua pula adalah amal ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tu diganjarkan pahala seperti beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan kalau kita dapat malam Lailatul Qadar dekat tanah haram pula, tambah pula dekat sana tu pahala berganda-ganda, Masya Allah. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita bertaubat. Sebab tu ada ulama menganjurkan kita sebelum buka puasa tu kita banyakkan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Dan poin yang terakhir, kelebihannya adalah setiap amal kebajikan yang kita lakukan ini pahalanya akan digandakan. Masya Allah. SB. Itu fakta, bukan auta. Debat Ramadan Kita diraih, benar dicari. Salam Ramadan buat semua penonton-penonton TVS. Alhamdulillah, dan kini saya ada soalan nak saya kemukakan kepada penonton-penonton dan juga kepada Hazwani Helmi. Pernah tak Hazwani rasa pada satu ketika tu Hazwani ni diuji, orang kata Allah datang selamatkan kita. Allah selamatkan kita ni daripada suatu masalah yang mana pertolongan tu pada masa yang tepat dan Hazwani rasa Hazwani tak layak pun diselamatkan. Pernah tak rasa macam tu? Oh, Masya Allah. Kalau ikutkan pengalaman sebelum ni ada, tapi yang paling yang kita rasa tepat dengan soalan tu adalah tahun lepas masa Globus Smoke Flotilla tu lah. Sebab masa tu kalau semua orang tahu The Helmi, saya dengan kakak saya Hadiza ni memang tak boleh berpisah. Maknanya kalau baju sama, kasut sama, semua benda nak sama. Jadi Allah takdirkan sebelum masuk misi GSF tu, kami kena pisah kapal.
So waktu tu macam ya Allah, macam mana ni kan, sebab benda yang concern waktu tu adalah sebab kalau sekurang-kurangnya ada adik-beradik, kalaulah na'udzubillah min zalik berlaku apa-apa, sekurang-kurangnya kita boleh protect each other dari segi sudut aurat, sebab kita tak tahu kan askar di sana, kekerasan yang mereka lakukan. So mula-mula tak boleh diorang tak kasih, tapi kita doa juga, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Sebab pandangan manusia kata adik-beradik tak boleh duduk satu kapal, tapi akhirnya dengan kuasa doa dan doa mama abah jugalah, sebab mama abah yang nak sangat kami duduk sekapal, akhirnya kami dapat naik sekapal. Tapi perjalanan tu tak mudah. Waktu kita orang nak bergerak tu 10 jam, tiba-tiba kapal kami rosak. Jadi kami je the only kapal yang dekat tengah-tengah laut Mediterranean tu, waktu tu semua flotilla dah bergerak dah, tinggal kami seorang. So waktu itulah hasbunallah wa ni'mal wakil lagi sekali, sebab tak ada siapa boleh tolong waktu tu. Kalaulah contoh tiba-tiba kapal karam, tak ada siapa yang boleh tolong, sebab waktu tu bot towing nak selamatkan kami kena ambil masa dalam 2 hari tak silap. So kita pun tunggulah. Tambah pula masa tu kita nak mengejar kapal flotilla, takut mereka dah sampai Gaza, kita tak sampai-sampai lagi. Waktu tu sekali lagi lah doa macam tolonglah ya Allah, tolonglah. Kami tahu kami ada banyak dosa. Kadang-kadang waktu tu fikir juga, adakah sebab dosa kita ke yang buatkan jadi ada cabaran ujian kan. Lepas tu Allah punya kuasa, selepas kami dah tertunda 3 hari, Allah punya kuasa kami sampai mengejarkan kapal flotilla tu rasanya dalam masa sehari. So kita pun bertapaklah di Greece masa tu. Tapi ringkaskan cerita, dalam perjalanan tu akhirnya bila kami dimasukkan penjara, masa itulah akhirnya Allah takdirkan saya dengan kakak saya berpisah. So bila berpisah tu, waktu itulah jantung rasa sangat-sangat laju macam ya Allah, macam mana keadaan keselamatan kakak saya, ya Allah tolonglah selamatkanlah ya Allah. Dan waktu tu paling kita risau adalah dari segi sudut aurat. So masa nak masuk penjara, tak dinafikan ada sebagian aktivis wanita yang memang tak boleh pakai tudung. Tapi kuasa Allah SD ini memang sangat-sangat miracle lah. Dalam banyak-banyak aktivis yang tak dapat nak pakai tutup aurat, Allah rezekikan saya dengan kakak saya dapat pakai tudung. Tudung yang macam ni. Waktu tu macam Allah, ni nak cerita dah rasa nak nangis balik. Sebab kita memang sangat-sangat takut kalau mereka mencabuli aurat kita kan. Tapi tu nak kata berkat doa dan juga keyakinan kita tu, insya-Allah. Sebab ada seorang aktivis ni cakap masa sebelum naik ke kapal tu kan, sebab benda yang memang kami dah faham, dia kata kalau join misi ni ketahuilah mungkin aurat kita akan dicabut. Macam mana, bersedia ataupun tidak. Memang ikutkan hadis tak bersedia lah, tapi ada seorang aktivis ni cakap, dia kata kalaulah kita buat baik dan kita berdoa, takkan Allah nak sia-siakan doa kita. So benda tu jadi kekuatan dan hasilnya terbukti. Maknanya betul lah, bila kita doa yakin, Allah selamatkan aurat kami. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Jadi kita kena faham, bila saya tanya tadi, ada tak orang kita rasa macam seolah kita tak layak diselamatkan. Mungkin kita ni banyak dosa, kita buat jahat, mungkin. Tetapi kita kena faham bahawa Allah bantu kita, Allah bagi pertolongan pada kita bukan sebab kita baik, bukan sebabnya kita layak. Tapi Allah bantu kita sebab Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul. Dan begitu juga kita kena faham bahawa ini mungkin adalah the wake up call. Maknanya nak sedarkan kita daripada kesilapan-kesilapan kita buat. Allah masih bagi bantuan kat kita, tolong kita. Kita banyak dosa ni ikutkan. Memang dah buat apa lagi lah hidup atas dunia ni, menyusahkannya. Tapi Allah bagi lagi kita nyawa pagi tadi bangun, bagi kita berpuasa, bagi kita beribadah lagi. Dan begitu juga kita kena faham, ini adalah bukti bahawa kita ni tak pernah sendiri sebenarnya dalam dunia ni. Dan begitu juga ini ada merupakan mungkin peluang kedua, second chance untuk kita. Setelah kita ni, yalah, bab kata macam mana dalam satu hadis Nabi sebut, sungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam itulah lebih kurang. Masya-Allah. Asyik saya tanya soalan, lepas tu SD tanya soalan. Kita nak raikan jugalah penonton-penonton ni, mungkin ada soalan, silakan. Soalan saya, bagaimana kita boleh menguatkan hati ketika berdepan dengan musibah besar? Masya-Allah. Macam mana nak kuatkan hati dalam kita berhadapan dengan musibah yang besar. Simple je. Benda ni saya bawa analogi. Kita kena besarkan, lapangkan hati kita. Contoh, kalau kita ambil sesudu garam, kita letak dalam segelas air. Kita kacau. Apa rasa air? Masin. Tapi kalau kita ambil sesudu garam yang sama, tapi kita letak dalam sebaldi air. Kalau kita kacau, adakah rasa masin seperti masin yang dalam gelas tadi? Tak. Sebab apa? Sebab kita luaskan permukaannya, isi kandungannya. Hati kita ni, lapangkan hati kita. Musibah ni Allah bagi bukan untuk kita je. Allah bagi untuk semua manusia. Selagi mana namanya manusia. Cantik dipandang bulan mengambang tu orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian dan dugaan Allah berikan kepada kita.
Jadi dalam konteks ujian, apa orang kata, musibah yang Allah Taala bagi kat kita, yang pertamanya akui rasa sakit. Ya, kita memang sakit ni. Oh, teruk ni. Akui rasa sakit, kerana menjadi kuat bukan bermakna tak boleh menangis. Menjadi kuat bukan makna kita tak boleh rasa sedih. Sedih, mau tak sedih. Contohnya Allah uji dengan ambil nyawa orang yang kita sayang. Memang sedih. Sakit tak? Sakit. Tetapi cara kita bereaksi selepas itu. Apa tindakan selepas itu? Tak adalah mengatap. Dah mati dah. Aku pula bila lah nak mati, tak mati-mati. Bukan macam tu. Tapi kita kuatkan semangat kita. Allah lebih sayangkan dia. Kan? Jadi mana kata kalau Allah uji kita, bagi kita macam tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Dia bukan aku aja, rupanya hari tu ramai lagi yang kena buang kerja. Tak apalah, nak buat macam mana. Mungkin rezekinya setakat ini je. Mungkin ada rezeki kat tempat lain. Berdoa, jangan putus asa. Saya dulu ada satu kisah lah, saya nak cerita. Entah macam mana tiba-tiba, dulu saya dah biasalah, adalah ceramah-ceramah sikit-sikit. Main-main kan ceramah. Waktu tu saya bekerja. Ada orang panggil saya ceramah, saya pergi ceramah. Kan dalam sebulan tu sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Sekali tu saya pergi ke menuju ke utara. Saya singgah dekat satu hentian sebelum Susu masuk Taiping, Perak. Lepas tu terdengar bunyi kereta saya tap. Sudah tayar bocor pula dah. Alhamdulillah. Jadi saya pun cuba reverse kereta masuk kat stesen minyak yang berkenaan. Saya tak nak sebut jenama ni sebab dia tak taja program kita ni. Saya pun isi macam ni lah saya menganggung pum meletup Depan muka. kerana muka saya terlantar, saya terbaring, saya dengar bunyi macam bunyi bersing macam tu tau. Lepas tu gelar, lepas tu terdengarlah suara-suara isteri panggil abang. Oh yo. Dengar orang yang dekat stesen minyak, tak, memang dia ada pun masa tu. Tak, macam kemudian, drama. macam drama lah kan macam tu kan. Lepas tu bang, ada orang kejut saya. Lepas tu bila saya bangun, dia kata, "Bang, abang kena pergi kat stesen minyak tu bang. Abang kena ni, muka abang macam kena chicken pox, macam demam. Sebab serepih dalam tayar tu, semua kena, termasuk dalam mata saya." Lepas tu saya pergi, ya Allah, kenapa aku nak jadi Kasim Selamat ke apa? Tapi saya nampak, masa saya pergi tengok kat cermin, ya Allah, muka merah-merah, bintik-bintik. Sebab kena serepih dalam tayar ni. Jadi semenjak pada tu memang saya trauma lah kalau nak pump tayar macam ni. Takut. Jadi lepas tu, ringkas cerita, jumpa doktor suruh pergi jumpa pakar mata dekat hospital tu. Bayangkan pakai tweezer penyepit tu, macam ni, hidup-hidup macam ni, buka mata macam ni, tweezer tu datang, cabut satu-satu, habuk-habuk serepih yang masuk dalam mata tu. Malahan ada yang sampai tembus ke belakang mata. Astaghfirullahalazim. Masa tu saya kata, ya Allah, kenapa kau bagi aku benda ni, ya Allah, ujian macam ni kan. Apalah sebab ni? Rupanya 5 hari selepas itu saya bergelar Samsul Debat. Masya Allah. Rupa-rupanya. Saya tiba-tiba jadi hak milik masyarakat. Tiba-tiba. Tu saya kata tadi, macam mana? Kita kena fikir, yakin. Ada hikmah di sebalik sesuatu perkara. Sebabnya kan, kalau ada musibah besar, kan, kita jangan, alah, kenapalah ni? Ini bala lah ni. Kan? Kita cakap ni bala. Kan Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Kita boleh sangka baik, kenapa kita nak sangka buruk? Betul tak? Kan? Jadi macam itulah. Jadi apa-apa pun, yakin dan percaya, dan jangan sama sekali putus asa dengan rahmat Allah. Tapi kisah SD tadi tu memang sangat, sampai saya punya reaksi tu saya tak tahulah kayak Hamra macam sebab masa SD punya kelebihan ni bila bercerita tu buatkan kita rasa macam seolah-olah kita berada dalam situasi tu juga, Masya Allah. Jadi pastinya topik kita jangan putus harap pada Allah ni banyak memberi kesan pada kita yang kita boleh kongsikan juga kepada sahabat-sahabat kita, mungkin kan bahawasanya rahmat Allah tu sangat-sangat luas. Dan macam SD sebut tadi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau kita fikir ini adalah bala, Allah tak sayang aku, maka begitulah hasilnya. Tapi kalau kita fikir ini ujian untuk Allah meningkatkan lagi iman kita, menguatkan lagi iman kita, mudah-mudahan itu jadi satu motivasi untuk kita perbaiki diri, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Hazwani Helmi kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada penonton-penonton di rumah dan juga penonton yang berada di sini. Dan juga terima kasih buat pengurusan pihak Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan di atas kesudian memberikan ruang untuk kita bersiaran pada hari ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan segala perkongsian yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Insya-Allah kita jumpa lagi esok dalam Debat Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.